Apa yang susah dengan Anwar nak cari kebenaran? Kalau Yusof Rata ni betul bohong, betul tipu. 5 tahun tak selesai kes. Bukan Yusof Rata yang lagi. Dia yang lagi. Bukan Yusof Rata yang tukar peguam. Dia tukar peguam. 5 kali tukar peguam. Baru ni tukar lah. Immunity lagi minta. Oi Zam, yang kau ni kalang kabut macam PMX tu nak lari daripada Malaysia ni kenapa? PMX tak pernah lari daripada mahkamah. Sentiasa hadir ke mahkamah untuk dibicarakan dan mengikut lunas undang-undang. Tidak pernah menggunakan kuasanya untuk menutup kes dia. Tidak pernah menggunakan kedudukannya sebagai seorang Perdana Menteri. Ini membuktikan beliau juga mengikut undang-undang tidak terkecuali, dan beliau tidak pernah menggunakan kelebihan status yang dia ada. Nampak? Kalau setakat tukar peguam, itu bukan bermakna takut. Itu amalan biasa dalam undang-undang di Malaysia ni. Itu pun bukan bererti PMX itu bersalah. Manakala mohon imuniti itu bukan bermaksud salah guna kuasa. Sebaliknya, mohon imuniti itu biasa dalam prosedur mahkamah, biasa dalam kes-kes yang berprofil tinggi. Bila PMX guna hak undang-undang, macam-macam kau tuduh, seolah-olah macam takut, nak lari, nak hindari dan sebagainya. Tapi bila pihak lain menggunakan teknikal undang-undang dalam perbicaraan, kau senyap pula. Tak ada pula kau rendah macam sekarang ni. Kau diam, senyap, sunyi saja. PMX ni dah lama dah difitnah, dikeji, ditekan menggunakan kuasa. Lebih 20 tahun. Kalau betul beliau nak lari, kalau betul beliau nak hindari, dah lama beliau lari dah. Tapi beliau tak lari. Sebaliknya, beliau terus berdepan dengan undang-undang dan mahkamah. Ini membuktikan beliau seorang insan yang bertanggungjawab dan berani kerana benar. Zam, mahkamah ini tempat menilai bukti dan fakta, bukan tempat membawa naratif yang mengelirukan atau naratif yang tak betul. Faham? Bukan politik murahan itu untuk dimainkan di mahkamah. Sebaliknya, mahkamah menilai sesuatu itu dengan fakta dan bukti. Izam, rakyat sekarang bukan bodoh, Izam. Rakyat sekarang ini cerdik dan sudah celik mata dan boleh menilai yang mana fakta dan mana politik murahan yang dibawa oleh kamu ni. Politik yang boleh mengelirukan orang. Rakyat juga tahu menilai antara proses keadilan dengan propaganda politik murahan kamu. Assalamualaikum semua.